penonton dan Syazwan, kita dah pun masuk ke segmen yang kedua. Tadi Syazwan kata dia suka makan ayam, jadi saya nak buat menu ayam ni. Nama menu kita adalah chicken roulade. Sebelum tu saya nak tunjuklah bahan-bahan saya gunakan. Pertama kita ada ayam, kita ada capsicum, kita ada sayur bayam yang telah dicelurkan, kemudian kita ada bacon daging lembu, saya ada herbal rosemary. Ini adalah serbuk segera sos ayam, saya ada bawang putih, sedikit mentega, saya ada keju parmesan, dan yang terakhir sekali saya ada mozzarella. Tadi Syazwan beritahu saya yang Syazwan daripada Selangor, betul kan? Jadi pun saya teringat satu peristiwa lah di mana banjir telah melanda kawasan Shah Alam. Pada masa tu Syazwan sendiri terlibat ke dalam musibah itu ataupun ada secara tak langsung membantu ke mereka-mereka yang memerlukan? Boleh kongsi sikit? Teruk lah, itu paling teruk lah masa tu saya duduk dekat Hulu Langat. Itu antara banjir yang paling teruk pernah berlaku kat situ masa tu. Jadi masa tu bila saya tengok keadaan situasi kat Langat tu, rasa macam sedih lah. Tempat kita membesar kan, tak pernah tengok keadaan macam tu. Jadi habis rosak semua, dah macam medan perang lah saya tengok kat Hulu Langat tu lepas banjir tu. Jadi masa tu kita tolong lah kawan-kawan, orang-orang yang keliling yang terkesan daripada segi bantuan makanan, pakaian, lepas tu daripada segi pembersihan rumah-rumah, bantu dari segi macam tu lah. Bantu daripada segi macam tu lah. Jadi sekarang ni saya ada plastik wrap. Tujuan dia adalah untuk kita menggulung kita punya ayam nanti. Kenapa nama dia chicken roulade? Sebenarnya dia singkatan untuk nama untuk chicken roll. Gulungan ayam tu. Kita panggil dia chicken roulade. Bacon daging lembu ni. Macam ni jadi bertindih. Ayam. Ayam. Kegemaran. Itu. Kemudian kita ambil kita punya bayam. Sini saya susun di ujung. Saya akan ambil capsicum yang mana saya dah potong tadi, susun sebelah tu. Sebenarnya tak semestinya apa yang saya guna ni anda boleh guna. Mungkin kat rumah ada sayur-sayur lain ke, boleh. Jangan letak rumput je sudah. Carilah benda yang boleh dimakan atau yang anda suka. Kalau tak suka agam-agam boleh letak makan. Boleh letak cendawan juga. Macam yang Chef cakap tadi lah. Saya rasa ikut tekak sendiri, ikut selera sendiri, mana yang rasa kan. Kita nak buat sendiri kat rumah ke kan. Saya ambil mozzarella ni, saya susun. Ni pun ikut suka. Kalau tak suka mozzarella boleh gantikan dengan keju-keju lain yang telah letak pun tak apa. Sebenarnya tak nak letak pun tak apa, tapi kita ni nak bagi insan istimewa kita rasa di hujung rancangan nanti. Sebab itulah saya nak bagi dia istimewa sikit. Bukan sekadar Syazwan Hassan turun saya, tapi ada ramuan-ramuan dia. Saya tambah satu tadi sebab saya nak gulung je. Bismillah. Sekarang kita gulungkan je. Lepas kita bakar tu mungkin dia akan jadi mengecut sikit lah, sebab dia punya jus-jus daripada ayam lagi semua akan keluar. Dia tak adalah besar macam ni. Jadi kat sini kita dah boleh alihkan plastik kita tu. Simbah je minyak macam tu. Jadi ada bahagian yang garing, ada bahagian yang rangup sikit tu kan. Kita akan bakar pada suhu 230 selama 30 minit ataupun sehingga ayam dia masak lah. Sementara dia tengah masak dalam tu, kita nak masak dia punya sos lah. Tapi jangan risau sebab saya akan buat hanya menggunakan serbuk segera je. Saya minta tolong Syazwan ketuk sekali je. Tunjukkan kekuatan tu. Macam ni. Ya. Sekejap saya tunjukkan. Saya risau je. Tak payah risau, kita buat je. Saya risau food truck ni jatuh. Ada. Untuk Syazwan semua okey. Satu je dia. Lagi sebiji. Nampak. Okey, boleh masukkan di dalam ni. Terima kasih Syazwan. Kenapa? Saya tahu kadang kerja-kerja sebagai seorang pelakon ni ada stres dia sendiri. Bagi dia. Terima kasih lah Chef kerana memahami saya. Boleh tak saya ketuk semuanya? Jangan. Nanti betul-betul food truck saya roboh. Sementara tu saya masukkan rosemary kita ni ke dalam. Sikit je Chef. Banyak sikit sampai kita boleh kacau dia.
Cukup? Cukup. Okey, kemudian gaulkan dia. Setakat ni macam mana, seronok tak masak dekat dapur kita ni? Chef. Alhamdulillah. Saya sebenarnya suka memasak. Memasak ni yang kadang-kadang tak suka saya. Sebab bau tak ayam gitu. Okey. Dah? Sikit ni. Dia sangat mudah je. Kita campak-campak dalam ni. Dah. Kita terus pekat lagi lah sos ni ke ni. Dia betul sos pun sos ayam. Ayam pun kita bagi. Memang tempat lah Syazwan datang di waktunya. Patang dia daun-daun dia. Senang je rupanya buat sos ni. Masak ni pun saya sebenarnya senang. Nampak tak aliknya. Rasa dia. Saya dah cakap jangan Tak lupa. Saya tengok ayam ni saya tak boleh chef. Kita sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya nak gigil tadi je. Sabar. Nampak tak warna dalam dia. Cantik. Penonton tengok ni. Okey, macam ni. Korang nampak berasa. Nampak. Tuang pun dah jadi tempat rasanya sangat hebat. Saya main tangan seorang chef ni. Tabu dia. Dan saya ni tabu-tabu saya campak je. Okey. Cantik asyik dia. Jom sama ya. Tuan-tuan sila. Bismillahirrahmanirrahim. Belum masuk. Hilang dah. Sangat puas hati chef. Alhamdulillah. Sebagai seorang peminat ayam, saya tak kecewa dengan hasil. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Syazwan. Terima kasih juga. Sama-sama. Baiklah penonton, inilah dia menu yang kedua kita, iaitu chicken roulade yang dibantu oleh Syazwan Hassan. Jadi kepada penonton, teruskan menonton Food Truck Cari Cinta.